Okay, Assalamualaikum guys. Okay, untuk video kali ni aku nak review lagi sebatang rod daripada Zig Fishing yang bernama Megas Tua. Okay, Zig Fishing ada mengeluarkan sebatang rod lagi version Megas Tua yang bernama Megas Tua Trout Extreme. Okay, yang macam korang nampak di depan aku ni, ini adalah Megas Tua Trout Extreme. Okey, Megas Tua Trout Extreme ni, okey, rod yang diperbuat daripada blank hollow glass. Panjang dia 5 kaki 3 inci dan menggunakan guide Fuji ring. Okey, seperti mana yang Zig Fishing sebelum ni ada keluarkan juga Megas Tua yang first version punya, color hijau tu. Okey, untuk yang color lemon ni, rod dia lebih lembut daripada first version punya Megas Tua. Okey, spek dia ialah 4 LB. Okey, untuk yang color lemon ni spek dia 4 LB. Dan dia punya reel seat sama seperti Megas Tua yang first version. Okey, travel rod juga 3 pieces. So kita boleh buka jadi 3 batang pendek. Okey. Okey, untuk apa yang aku nak bagi tahu dekat sini, aku dah pakai rod ni. Memang best, memang sedap untuk main gewang ringan. Dia spek ultralight lah. Orang kata apa? Kena dengan cita rasa lah, kena dengan cita rasa. Aku berpuas hati. Action lure bila pakai rod ni memang cantik. Action dia memang menjadi. So aku tak nak buang masa dekat sini. Aku dah pakai dan aku ada video dia punya bending, performance. Memang aku puas hati. So jangan buang masa. Jom kita tengok video yang aku letak sebentar lagi. Okey, disebabkan aku dah ada besar ekor. Guys, shoot. Yes, strike. Shot. Mantap guys. Okey, so untuk pagi ni aku akan menggunakan popper. Kita try dulu pagi-pagi main top water. Kita tengok macam mana. Okey, kita akan cuba membuat 10 balingan. Kalau tak ada, kita akan tukar spot lain. Balingan yang pertama, balingan yang kedua, balingan yang ketiga, balingan yang keempat, balingan yang kelima, balingan yang keenam,
Balingan yang ke-7. Miss. Dia try lagi guys. Dia sebarau ni, kadang-kadang dia ada sebenarnya dekat satu kawasan ni, tapi kadang-kadang ada masa dia mau buka mulut, ada masa dia tak mau buka mulut. Kita tak boleh nak duga dia sama ada dia mau makan ataupun tak. Ada hari dia main depan mata kau pun dia takkan ambil gewang. Strike. Mantap. Fish on. Strike. Kasar. Mantap. Ada badung guys. Ada badung yang sedang mengikutinya guys. Alhamdulillah. Mantap guys. Sizing guys. Alhamdulillah guys. Gila. Top water guys. Alhamdulillah guys. Sizing guys. Alhamdulillah. Top water menggunakan megas tua. Bismillah. Lagi strike. Lagi strike. Lagi strike. Mantap. Saiz juga ni. Lagi. Saiz juga ni. Strike. Mantap. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Tuhanku, rezeki. Alhamdulillah, sahabat. Rezeki. Ya Allah. Megas tua. Ya Allah. Saiz mantap guys. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Tuhanku. Rezeki, ya Allah. Mantap. Top water. Set Aldebaran BFS XG. Rod megas tua. X-Trout. Trout X. Mantap. Ikan kedua pagi ni. Kita try lagi. Kot ada lagi ke? Rasa macam ada lagi.
Iyalah, memang ada lah Mat. Ada lagi guys. Rasanya besar. Miss guys. Gaya ambil itu besar guys. Yes, strike. Mantap guys. Satu spot ikan yang ketiga guys. Ada lagi guys. Memang ada lagi guys. Ikan yang ketiga guys. Spot yang sama. Ikan yang ketiga, spot yang sama guys. Mantap guys. Okey, yang ni saiz kecil sikit. Menggunakan lure tok-tok juga. Macam biasalah, set yang sama. Magas tua. Okey, disebabkan aku dah ada yang besar 2 ekor dekat gari aku. So yang ini aku akan CNR lah, bagi dia besar lagi. So kita akan jumpa di masa akan datang ya. Okay, bye. Oh lah, lucut guys. Lucut. Ada yang kasar guys. Ada yang kasar guys. Ada yang kasar guys. Hati-hati. Yes, strike. Saya tak pasti yang strike ni saiz macam mana. Okey, kita strike curut. Okey. Okey. So curut ni kita akan CNR. Bye bye. Ada lagi, kita akan cuba. Oh, strike kasar guys. Strike kasar guys. Dia ambil depan kaki guys. Oh, mantap guys. Strike kasar guys. Alhamdulillah. Betul-betul rezeki hari ni guys. Alhamdulillah guys. Memang tak sangka guys. Alhamdulillah.
Top water lagi guys. Gunakan pensel Starlit. Saiz guys. Mantap guys. Yes. Fish on. Yes. Curut. 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 Okay. Bye-bye. Fish on. Strike. Baru jatuh, dia ambil. Curut. Bye.